Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di Kak Eslina Channel. Hari ini saya teringin nak makan spaghetti goreng. Jadi hari ini saya nak memasak spaghetti goreng tom yum. Goreng spaghetti yang simple-simple sahaja. Ini hasilnya spaghetti goreng tom yum bila dah masak. Bahan-bahannya sangat-sangat mudah. Ini dia bahan-bahannya. Mudah saja kan bahan-bahannya? Tak susah pun nak cari. Saya nak terus memasak. Macam biasa. Mula-mula rebus dahulu spagettinya. Hampir nak empuk. Jangan empuk sangat. Sebab spagettinya kan nak digoreng lagi. Bila spagettinya dah direbus, alirkan pada air. Kemudian toskan dan ketepikan seketika. Okey, saya nak terus memasak. Masukkan minyak masak secukupnya. Masukkan hirisan bawang putih. Hirisan serai. Hirisan bawang Holland. Tumiskan sebentar. Kemudian bolehlah dimasukkan pula paste tom yum kegemaran masing-masing. Nak masukkan paste tom yum lebih pun boleh juga, lagi sedap. Atau nak ditambah lagi kemudian pun boleh. Masukkan paste tom yum secukupnya. Tumiskan sebentar sehingga sebati. Kemudian masukkan pula seleri. Tangkai ketumbar. Tumiskan sebentar. Saya rasa saya nak tambahkan lagi paste tom yum. Jadi saya tambahkan lagi. Kacau-kacau sehingga sebati. Masukkan pula udang, sotong, cili padi yang dibelah di tengah-tengahnya, kacau-kacau sehingga sebati. Masukkan garam,
serbuk pati cendawan, serbuk lada sula, kemudian kacau-kacau sehingga sebati. Bila dah sebati, bolehlah dimasukkan pula spaghetti yang telah direbus tadi. Kacau-kacau sehingga sebati. Ada lebihan spaghetti lagi, saya tambahkan lagi. Teruslah dikacau-kacau lagi sehingga sebati. Penuh saya masak spaghetti goreng ni kan? Sebabnya sangat-sangat sedap. Masak sikit karang tak cukup. Jadi masaklah lebih. Barulah puas makan. Saya nak tambahkan lagi paste tom yum. Kacau-kacau lagi sehingga sebati. Boleh rasa kalau tak cukup masih manisnya, boleh saja ditambahkan lagi garam dan juga gula. Ataupun nak ditambahkan lagi paste tom yumnya pun boleh. Cita rasa kena ikut selera masing-masing. Okey, dan ni masukkan pula daun ketumbar. Kacau-kacau sehingga sebati. Nampaknya spaghetti goreng tom yumnya pun dah siap. Senangnya. Kalau dekat rumah ada paste tom yum dan juga spaghetti, bolehlah cuba. Sebabnya senang dimasak. Cepat juga siapnya. Jadi kenalah cuba. Taburkan lagi dengan daun ketumbar. Lagi banyak lagi lah sedap. Senang je kan nak masak spaghetti goreng tom yum? Rasanya sememangnya sangat-sangat sedap. Sekali masak nak masak lagi. Rugi kalau tak cuba. Selamat mencuba. Terima kasih.